Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak kita terfikir kenapa sistem pendidikan di Malaysia semakin berubah? Kenapa Syakila? Betul Tuanis, dulu pembelajaran lebih tradisional, tetapi sekarang lebih moden dan banyak guna teknologi. Syakila, perubahan ini sebenarnya berkait rapat dengan aspirasi pendidikan negara di mana mereka mahu melahirkan generasi yang lebih berkualiti. Jadi, apakah sebenarnya aspirasi pendidikan Malaysia? Dan ke mana hala tuju pendidikan kita sekarang? Serta apakah peranan guru untuk memastikan perkara ini dapat dicapai dengan sempurna? Dalam pembentangan ini, kami akan menguraikan semua aspek tersebut dengan lebih jelas. Pendidikan bukan sekadar proses menyampaikan ilmu, tetapi merupakan asas yang membentuk masa depan individu, masyarakat dan negara. Setiap perubahan yang berlaku dalam dunia hari ini menuntut sistem pendidikan untuk terus berkembang agar mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan berdaya saing di peringkat global. Pendidikan merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam diri setiap individu sejak usia muda. Oleh itu, sistem pendidikan sentiasa diberi perhatian kerana menjadi medium utama dalam membentuk modal insan yang berkualiti serta mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Sejak mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan Malaysia telah melalui pelbagai perubahan dan penambahbaikan. Perubahan ini dilaksanakan bagi memastikan pendidikan negara sentiasa relevan dengan perkembangan semasa, memenuhi keperluan masyarakat serta mampu menghadapi cabaran dunia yang semakin pesat membangun. Kurikulum, kaedah pengajaran dan pendekatan pembelajaran turut diperkasakan dari semasa ke semasa. Kini, proses pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada penyampaian ilmu semata-mata. Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran melalui aktiviti perbincangan, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek dan penggunaan pelbagai sumber pembelajaran. Pendekatan ini membantu murid mengembangkan potensi diri secara lebih menyeluruh. Perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Pelbagai platform digital dan bahan pembelajaran interaktif digunakan bagi membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih menarik dan berkesan. Teknologi bukan sahaja memudahkan proses pembelajaran, malah turut meningkatkan perlibatan murid di dalam bilik darjah. Selain aspek akademik, sistem pendidikan Malaysia turut memberi perhatian kepada pembentukan sahsiah, nilai moral, semangat perpaduan dan jati diri dalam kalangan murid. Hal ini penting bagi melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi ilmu pengetahuan, malah bertanggungjawab, beretika dan mampu hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Bagi memastikan pendidikan negara terus berkembang dan memenuhi keperluan masa hadapan, pelbagai dasar serta inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan. Semua usaha ini bertujuan meningkatkan kualiti sistem pendidikan agar mampu melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran dunia global. Perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan ini menjadi asas
kepada pembentukan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Melalui aspirasi dan hala tuju tersebut, pelbagai usaha dirancang untuk memperkukuh kualiti pendidikan serta memperkasakan peranan guru dalam melahirkan modal insan yang seimbang dan berkualiti. Seterusnya, marilah kita menelusuri dengan lebih lanjut tentang aspirasi pendidikan Malaysia, hala tuju pendidikan negara serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan panduan penting untuk memastikan sistem pendidikan negara terus maju dan relevan dengan keperluan semasa. Pendidikan bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan sosial, kemahiran dan nilai dalam diri setiap murid. Dengan hala tuju yang jelas, guru dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan dalam melahirkan generasi yang seimbang, berilmu dan berdaya saing. Menurut Mok Sun Sang 2008, pendidik ialah individu yang berperanan sebagai pembimbing dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta bertanggungjawab membentuk perkembangan intelek, emosi, rohani dan sosial pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang takrif aspirasi dan hala tuju. Aspirasi merujuk kepada hasrat, harapan, cita-cita atau matlamat yang ingin dicapai oleh seseorang individu atau organisasi pada masa hadapan. Aspirasi juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk mencapai kejayaan, kemajuan serta perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, aspirasi penting kerana ia menjadi pendorong kepada usaha untuk meningkatkan kualiti diri dan sistem pendidikan. Menurut Goni et al. 2019, aspirasi ialah harapan dan tujuan yang ingin dicapai pada masa hadapan serta menggambarkan keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang dihasratkan. Manakala, hala tuju merujuk kepada arah, panduan atau perancangan yang ditetapkan bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditentukan. Hala tuju berperanan sebagai asas dalam pembimbing tindakan, strategi serta proses membuat keputusan supaya setiap usaha yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi organisasi. Tanpa hala tuju yang jelas, sesuatu perancangan mungkin menjadi tidak teratur dan sukar mencapai matlamat yang diinginkan. Menurut Tipurit 2022, hala tuju strategik merupakan panduan yang menentukan arah tindakan organisasi di samping membantu membentuk visi, misi dan objektif strategik. Pengenalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM 2013 hingga 2025. Pelan ini telah dilancarkan secara rasmi pada 6 September 2013. Cetusan idea PPPM bermula pada Oktober 2011 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Usaha ini turut mendapat sokongan penuh daripada Perdana Menteri pada masa itu iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dokumen PPPM ini digubal sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama panel pakar tempatan serta badan antarabangsa seperti UNESCO dan Bank Dunia. Selain itu, penggubalan pelan ini juga mengambil kira input dan maklum balas lebih daripada 50,000 rakyat Malaysia melalui siri dialog nasional pendidikan menunjukkan bahawa pelan ini bersifat inklusif dan menyeluruh. Tujuan utama PPPM diperkenalkan adalah untuk menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan berpandukan standard global seperti PISA dan TIMSS. Melalui penilaian ini, pelbagai penambahbaikan dapat dirancang bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia lebih berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Tujuan PPPM 2013 hingga 2025. Antara tujuan utama PPPM adalah untuk menyediakan penilaian yang telus dan menyeluruh terhadap prestasi semasa sistem pendidikan Malaysia dengan berpandukan standard antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Penilaian ini penting bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan negara. Selain itu, PPPM juga bertujuan untuk membina satu visi bersama yang jelas dalam menetapkan sasaran murni terhadap sistem pendidikan serta keberhasilan murid bagi tempoh 13 tahun. Visi ini membantu semua pihak bergerak ke arah matlamat yang sama. Di samping itu, pelan ini merangka satu pelan tindakan yang
komprehensif tinggi memandu usaha transformasi sistem pendidikan negara secara bersepadu dan sistematik. Ini memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan lebih tersusun dan berkesan. Seterusnya, PPPM turut memberi penekanan kepada usaha menetapkan jurang ekuiti pendidikan supaya semua murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tinggi tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Akhir sekali, PPPM bertujuan melahirkan model insan Malaysia yang seimbang serta mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi bagi menghadapi cabaran global pada abad ke-21. Iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan. Aspirasi pendidikan berangkumi visi jangka panjang untuk melahirkan model insan yang berkualiti melalui sistem pengajaran yang holistik. 5 aspirasi ini terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan akhir sekali iaitu kecekapan. Pertama, akses. Akses ini mensasarkan 100% enrolment murid daripada peringkat prasekolah hingga menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Sasaran ini telah menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia memperoleh peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang keluarga, lokasi tempat tinggal, status ekonomi maupun keupayaan fizikal. Bagi merealisasikan aspirasi ini, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan. Antaranya ialah pembinaan lebih banyak sekolah di kawasan luar bandar bagi memudahkan murid mendapatkan akses kepada pendidikan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan rancangan makanan tambahan iaitu RMT untuk membantu murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Bantuan kewangan seperti beasiswa, bantuan persekolahan dan pelbagai bentuk bantuan lain turut diberikan bagi mengurangkan beban ibu bapa serta memastikan murid tidak tercicir daripada sistem pendidikan atas faktor kewangan. Aspirasi kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu kualiti. Kualiti ini bertujuan memastikan sistem pendidikan Malaysia mencapai standard bertaraf dunia dengan meletakkan negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa. Sasaran ini mencerminkan usaha kerajaan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setanding dengan negara-negara maju. Bagi mengukur tahap pencapaian tersebut, Malaysia menggunakan 2 pentaksiran antarabangsa yang utama iaitu PISA Programmer for International Student Assessment dan TIMSS Trend in International Mathematics and Science Study. Selain itu, aspirasi ini turut memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Melalui KBAT ini, murid didalahkan berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, membuat analisis, menilai sesuatu situasi serta menghasilkan idea atau penyelesaian yang bernas terhadap sesuatu masalah. Ketiga ialah equity. Equity ini bermaksud setiap murid diberikan peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi tempat tinggal, jantina, latar belakang, sosial ekonomi, kaum atau tahap keupayaan. Equity ini bertujuan mengurangkan jurang pencapaian pendidikan supaya setiap murid berpeluang mencapai potensi diri secara optimal. Bagi merealisasikan aspirasi ini, pelbagai inisiatif oleh kerajaan telah dilaksanakan. Antaranya ialah penagihan peranti digital seperti komputer riba atau tablet berserta kemudahan data internet kepada murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Setelah itu, program pemulihan khas turut dilaksanakan di sekolah bagi membantu murid yang masih belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. 3M. Perpaduan. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya di Malaysia. Sekolah
merupakan medium yang paling sesuai untuk menyemai nilai perpaduan kerana murid ini berpeluang belajar, berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan-rakan yang mempunyai latar belakang yang berbeza sejak usia muda. Pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan di sekolah. Antaranya ialah aktiviti kokurikulum seperti sukan, kelab dan persatuan yang melibatkan penyertaan murid daripada pelbagai kaum. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu remote. Program ini menggalakkan interaksi antara murid daripada sekolah yang berlainan aliran melalui pelbagai aktiviti seperti sukan, kebudayaan, akademik dan khidmat masyarakat. Di dalam bilik darjah pula, guru menggalakkan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan yang melibatkan murid daripada pelbagai kaum. Kelima ialah kecekapan. Kecekapan ini bertujuan untuk memastikan setiap perbelanjaan yang dilaburkan dalam sektor pendidikan memberikan pulangan yang maksimum dari keberhasilan murid. Keberhasilan tersebut bukan sahaja merangkumi pencapaian akademik, malah melibatkan penguasaan kemahiran, pembentukan sasiah, nilai, murni dan pembangunan potensi murid secara menyeluruh. Bagi mencapai aspirasi ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi penekanan pengurusan peruntukan kewangan yang lebih berkesan, cekap dan telus. Selain itu, KPM turut melaksanakan pelbagai program serta intervensi yang benar-benar memberi impak terhadap pembelajaran murid. Setiap program dinilai dari semasa ke semasa bagi memastikan objektif yang ditetapkan dapat dicapai dan memberi manfaat kepada murid. Seterusnya, saya akan menerangkan aspirasi murid. Yang pertama iaitu pengetahuan. Pengetahuan ini menekankan setiap murid perlu menguasai literasi, numerasi serta mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan mata pelajaran lain yang menjadi asas kepada perkembangan ilmu. Penguasaan pengetahuan yang kukuh membolehkan murid memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam, berfikir secara rasional dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Ia juga selaras dengan pemikiran Pendeta Zakbar yang menegaskan bahawa penguasaan bahasa dan ilmu pengetahuan merupakan asas kepada kemajuan bangsa. Seterusnya, kita akan beralih kepada kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini memberi penekanan kepada pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui KBAT, murid bukan sahaja mengingati dan memahami fakta, malah mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Murid juga digalakkan menganalisis maklumat mengenai sesuatu isu daripada pelbagai perspektif serta menghasilkan idea atau penyelesaian baharu yang lebih berkesan. Selain itu, kemahiran berfikir ini bertujuan meningkatkan keupayaan murid untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan melalui proses penakulan. Selain itu, kemahiran berfikir ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan murid untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan melalui proses penakulan yang logik. Penggunaan bukti yang sahih serta pertimbangan yang rasional. Kemahiran ini membolehkan murid membuat keputusan yang tepat dan bertanggungjawab dalam pelbagai situasi sama ada dalam pembelajaran maupun kehidupan seharian. Tambahan pula, guru menggalakkan mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar melalui pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, iaitu kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini bertujuan membangunkan keyakinan diri serta kebolehan memimpin dalam kalangan murid melalui pelibatan aktif dalam pelbagai jawatan kepimpinan dan aktiviti di sekolah. Kemahiran memimpin bukan sahaja penting untuk melahirkan pemimpin pada masa hadapan, malah membantu murid menjadi individu yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mampu mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan.
Aspirasi ini turut menekankan memupuk semangat keusahawanan, daya tahan dan kecerdasan emosi. Murid didedahkan kepada pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan keyakinan diri, kreativiti serta kebolehan mengurus cabaran dengan bijak. Sebagai contoh, murid boleh menyertai hari keusahawanan sekolah, mengendalikan jualan semasa karnival atau mengurus projek keusahawanan di sekolah. Pengalaman ini telah membolehkan murid mempelajari cara merancang strategi, mengurus kewangan, menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang rasional dalam situasi sebenar. Keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa ini menekankan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara fasih dalam kalangan murid. Penguasaan kedua-dua bahasa ini penting bagi membolehkan murid berkomunikasi dengan berkesan di peringkat antarabangsa maupun kebangsaan. Sebagai contoh, murid boleh menyampaikan pembentangan, pidato atau syarahan dalam bahasa Melayu. Di samping itu, menyertai aktiviti pengucapan awam atau boleh dikenali sebagai public speaking, debat, forum atau pertandingan pidato dalam bahasa Inggeриsan. Selain itu, penguasaan dua bahasa turut memudahkan murid mengakses pelbagai sumber ilmu daripada dalam dan luar negara. Murid dapat memperoleh maklumat terkini melalui buku, jurnal, laman sesawang dan bahan digital yang kebanyakannya diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Di samping terus mematahbaikkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara. Yang seterusnya iaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini bertujuan untuk membentuk murid yang mempunyai sasih diri yang berakhlak mulia, berpandukan nilai moral, etika dan ajaran agama. Murid digalakkan untuk mengamalkan nilai-nilai mulia seperti amanah, jujur, bertanggungjawab, menghormati guru, ibu bapa dan rakan-rakan serta sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, murid juga digalakkan menghayati nilai kerohanian melalui pelibatan dalam program kerohanian, ceramah motivasi, program pembinaan sasiah serta aktiviti keagamaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Aspirasi ini turut bertepatan dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahawa pendidikan bukan sahaja bertujuan menyampaikan ilmu, pengetahuan, tapi juga membentuk akhlak yang mulia serta membangunkan jasmani dan rohani secara seimbang, iaitu identiti nasional. Identiti nasional ini bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, cinta akan negara serta rasa bangga menjadi rakyat Malaysia dalam kalangan murid. Pembentukan identiti nasional amat penting bagi melahirkan warga negara yang menghargai keamanan, perpaduan dan kerohanian negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Melalui aspirasi ini, murid dididik supaya memahami sejarah negara, menghormati perlembagaan persekutuan, menghayati prinsip-prinsip rukun negara serta menghormati simbol-simbol kebangsaan sebagai lambang kedaulatan negara. Itu, murid juga digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat, gotong royong, kempen menjaga kebersihan dan pemeliharaan alam sekitar. Pelibatan dalam aktiviti ini dapat memupuk sikap bertanggungjawab, semangat bekerjasama, keprihatinan terhadap masyarakat serta kesedaran bahawa setiap individu mempunyai peranan dalam menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Beralih pula ke implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik. Sistem pendidikan di Malaysia sehingga hari ini telah mengalami pelbagai evolusi dari segi perancangan, tindakan dan pelaksanaan bagi mendepani cabaran digital pada masa hadapan. Sejajar dengan itu, proses pengurusan pengajaran dan pembelajaran perlu dititikberatkan oleh semua pihak dalam memastikan matlamat pendidikan dapat direalisasikan. Asia Muhammad et al. 2020. Aspirasi dan hala tuju pendidikan berperanan penting dalam membentuk guru yang berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik bermaksud guru yang melaksanakan tugas mendidik dengan penuh keikhlasan, dedikasi, tanggungjawab dan kasih sayang demi membentuk perkembangan murid secara menyeluruh.
Seorang guru yang berjiwa pendidik sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan murid, mengamalkan nilai profesionalisme, menunjukkan teladan yang baik serta berusaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, inklusif dan bermakna. Menurut Hasimah Ismail et al. 2022, guru memainkan peranan yang signifikan dalam usaha untuk mentransformasikan pendidikan negara kerana guru adalah golongan yang berada di barisan hadapan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan memberi implikasi yang signifikan terhadap amalan profesional guru, khususnya dalam aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan profesionalisme, penguasaan kemahiran teknologi, pembentukan wawasan serta peranan sebagai suri teladan kepada murid. Kesemua aspek ini saling berkait dan menjadi asas dalam pembentukan guru yang berdaya saing, berintegriti serta mampu merealisasikan hasrat pendidikan negara. Implikasi pertama yang dapat dilihat secara dominan ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran, iaitu keupayaan mengurus proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang sistematik, berkesan dan berpusatkan murid. Guru tidak hanya menyampaikan kandungan kurikulum secara sahala, sebaliknya, mereka bertanggungjawab merancang pengalaman pembelajaran yang mampu merangsang pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikasi dalam kalangan murid. Hal ini selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pembelajaran aktif serta pembinaan pengetahuan melalui penerokaan dan penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, guru perlu menguasai strategi pedagogi yang pelbagai seperti pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berasaskan projek dan pentaksiran autentik. Guru juga perlu mengambil kira perbezaan individu murid dari segi kebolehan, minat, gaya pembelajaran dan latar belakang supaya setiap murid memperoleh peluang pembelajaran yang adil dan bermakna. Pengurusan PDP yang berkualiti bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah membentuk sosial, nilai dan kemahiran insaniah seseorang murid. Oleh itu, aspirasi pendidikan mendorong guru menjadi perancang pembelajaran yang lebih kreatif, reflektif dan responsif terhadap perubahan keperluan pendidikan. Selain itu, aspirasi dan hala tuju pendidikan turut menuntut guru untuk sentiasa memperkukuh pembangunan profesionalisme sepanjang hayat. Profesionalisme guru bukan sekadar merujuk kepada kelayakan akademik, bahkan ia melibatkan usaha berterusan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi, etika profesional dan kompetensi diri agar sentiasa relevan dengan perubahan pendidikan. Menurut Hayat Khan et al. 2021, komuniti pembelajaran profesional KPP merupakan idea yang kerap dibincangkan dalam konteks sektor pendidikan untuk menyokong perkembangan profesional guru dan pembelajaran pelajar. Guru yang berjiwa pendidik sentiasa bersedia mengikuti latihan, kursus, seminar, penyelidikan tindakan dan komuniti pembelajaran profesional PLC bagi menambah baik amalan pengajaran mereka. Sikap reflektif membolehkan guru menilai keberkesanan PDP yang telah mereka laksanakan, mengenal pasti kelemahan murid dan merancang penambahbaikan secara berterusan. Di samping itu, pembangunan profesionalisme turut memperkukuh keyakinan guru dalam melaksanakan inovasi pendidikan serta menyesuaikan diri dengan dasar dan kurikulum baru. Oleh yang demikian, guru bukan sahaja sebagai pendidik yang kompeten, malah mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang menyumbang kepada kecemerlangan organisasi sekolah. Seterusnya ialah perkembangan teknologi digital yang telah menjadikan penguasaan kemahiran teknologi sebagai satu keperluan asas bagi guru masa kini. Aspirasi dan hala tuju pendidikan menggariskan kepentingan pendigitalan pendidik bagi pendidikan bagi melahirkan murid yang celik teknologi serta mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0 dan masyarakat digital. Sehubungan dengan itu, guru perlu menguasai pelbagai aplikasi dan platform digital untuk memperkayakan proses PDP mereka. Penggunaan teknologi membolehkan guru menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih interaktif, meningkatkan penglibatan murid serta mempelbagaikan kaedah pentaksiran. Selain itu, memudahkan penyampaian ilmu, teknologi juga membantu guru mengurus data, memantau perkembangan murid dan menjalankan pembelajaran secara fleksibel, sama ada bersemuka, dalam talian atau secara hybrid. Walau bagaimanapun, penguasaan teknologi bukan hanya tertumpu kepada aspek penggunaan peralatan digital semata-mata. Bahkan, ia melibatkan keupayaan memilih teknologi yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran serta menggunakannya secara beretika dan bertanggungjawab. Dengan itu, guru dapat memastikan teknologi benar-benar meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan bukan sekadar menjadi alat penyampaian semata-mata.
Secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan memberikan implikasi yang besar terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Kesemua implikasi ini saling melengkapi dalam memperkukuh kompetensi guru sebagai ejen perubahan yang mampu merealisasikan matlamat pendidikan negara. Dengan adanya guru yang kompeten, berintegriti dan sentiasa bersedia menghadapi perubahan, aspirasi pendidikan dapat diterjemahkan kepada pembentukan model insan yang berkualiti, seimbang dan mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan.